Mudah ke nak jual emas dekat Public Gold ni? Mudah sangat. Inilah salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold, iaitu kemudahan buyback ataupun belian semula emas bila kita perlukan duit tunai. Dalam banyak keadaan, ada orang dia takut nak simpan emas sebab risaulah nanti susah nak jual semula, susah nak dapatkan cash bila diperlukan. Tetapi tuan-puan, dengan Public Gold, proses ini akan jadi sangat mudah dan lancar. Puan-puan sebenarnya boleh bawa saja gold bar ataupun dinar 999.9 ini ataupun any barang kemas 916 yang tuan-puan nak jual, yang tuan-puan mungkin beli daripada syarikat Public Gold ataupun beli daripada syarikat emas yang lainnya, tuan-puan boleh bawa ke mana-mana cawangan Public Gold di seluruh Malaysia. Public Gold akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara terus di website Public Gold. Jadi tak perlu tuan-puan risau tentang tawar-menawar harga ataupun kena tolak upah seperti barang kemas. Sebab harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan ketulinan emas tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas tuan-puan, dalam akaun gap seperti ini, jualnya malah terlebih amat mudah. Tuan-puan hanya perlu buat permohonan balik, tekan je dekat sell kat sini, kemudian tuan-puan boleh jual balik menggunakan aplikasi akaun gap dan duit nanti akan terus masuk ke dalam akaun bank tuan-puan dalam masa 3 hari bekerja. Inilah sebab Public Gold menjadi pilihan 2.3 juta yang menjadi ahli penyimpan emas di Public Gold. Emas tuan-puan bukan sahaja cantik untuk disimpan tetapi mudah untuk ditukar semula kepada tunai apabila tuan-puan perlu. Sama ada untuk rolling business ataupun bayar rawatan ataupun untuk membiayai kecemasan keluarga. Peace of mind bila menyimpan emas bersama Public Gold. Emas bukan sahaja melindungi kekayaan tetapi apabila terdesak, emas boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Bagi tuan-puan yang nak jual emas lama, emas kemek, emas bengkok patah di Public Gold, isi beg biru bawah ni untuk saya guide sebaiknya.